Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami Tunas Kedai Remaja Sekolah Rendah Agama Bersepadu Kota Tinggi akan menunjukkan 4 jenis ikatan dan simpulan serta fungsinya. Saya peserta pertama akan menunjukkan ikatan buku sila pada kain anduk. Saya akan menunjukkan kepada anda cara membuat ikatan buku sila adalah dengan meletakkan tali kanan di atas tali kiri dan tali kiri di atas tali kanan. Kemudian, tarik kedua-dua belah tali bagi memastikan ikatan ini betul. Tali ini boleh direnggangkan dan ditarik. Fungsi ikatan ini untuk menyambung dua tali yang sama besar dan sama saiz. Saya peserta kedua akan membuat ikatan bunga geti. Saya akan menunjukkan teknik ikatan bunga geti. Mula-mula anda perlu ada dua utas tali yang tidak sama saiz, tali besar dan tali yang kecil. Fungsi ikatan ini adalah untuk menyambungkan dua tali yang tidak sama saiz. Mula-mula anda perlu membuat legungan pada tali B. Kemudian masukkan tali A di bahagian bawah dan tengah-tengah. Anda perlu pastikan tali B ni dipanjangkan sedikit. Kemudian masukkan di bahagian bawah dan di tengah-tengah. Akhir sekali, anda perlu menarik dua hujung tali secara perlahan. Saya peserta ketiga akan membuat ikatan sepal manuk. Saya akan menunjukkan kaedah ikatan sepal manuk yang memerlukan seutas tali dan sebatang kayu. Kita mula membuat gulungan yang sedikit panjang, perlu diletakkan di atas tali kiri yang sedikit pendek dan mesti berada di atas. Seterusnya, satu tali lagi mestilah berada di bawah, seperti ini. Kemudian kita ambil batang kayu dan masukkan tali tersebut ke dalam lubang dengan cermat. Kemudian kita ketaikan. Fungsinya ialah untuk mengikat tali pada batang kayu, mengikat tali bar atau sampai pada semasa berlabuh, mengikat tali kemah pada batang kayu dan memulakan gadget. Saya peserta keempat akan menunjukkan teknik ikatan silang gunting. Kita hanya perlu ada dua batang kayu dan seutas tali. Pada peringkat permulaan, kita perlu membuat ikatan simpul manuk. Simpul manuk digunakan untuk permulaan. Lalu, ketatkan ikatan simpul manuk. Kemudian, ambil kayu yang kedua dan gulungnya dengan kayu yang pertama tadi. Pastikan kita menggulung dengan kuat dan kemas. Fungsi ikatan silang gunting ini adalah untuk membuat gadget, membuat jambatan, membina menara dan menyambung kayu. Sekian daripada kami. Terima kasih.